Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membacakan salah satu hadis 40 daripada Imam An-Nawawi, iaitu hadis ketiga berkenaan dengan rukun Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud hadis daripada hadis ini iaitu daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Islam dibina di atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Sedikit huraian daripada hadis ini. Islam ini ialah umpama sebuah bangunan ataupun binaan yang terdiri daripada 5 tiang. Tiang itu dinamakan sebagai rukun Islam. Okay? Jika tiada tiang ini, maka seluruhnya akan runtuh. Begitu juga tahap keimanan kita, tahap keislaman kita. Apabila rukun-rukun Islam ini tiada dalam diri kita, maka tiadalah Islam di dalam diri kita ini. Iaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimah syahadah ini adalah salah satu syarat bagi kita orang Islam ataupun yang bukan Islam jika ingin memeluk Islam. Kita digalakkan bagi orang Islam memperbaharui syahadah kita setiap hari. Yang keduanya, solat. Solat adalah salah satu ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Taala di hari akhirat kelak. Solat juga adalah ibu kepada semua ibadah-ibadah yang lain. Jika kita tiada melakukan solat, maka ibadah-ibadah lain juga tiada diterima. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa ini ialah menahan hawa nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah. Puasa juga memberi hikmah untuk kita mengingati orang yang susah ataupun orang yang miskin yang sering menahan lapar mereka di siang hari. Yang keempat, zakat. Zakat ialah salah satu ibadah yang akan menyucikan diri kita, yang akan menyucikan harta kita dan akan memberi keberkatan kepada harta-harta kita. Yang kelima, haji di Baitullah. Sebaik-baik jihad ialah haji mabrur. Haji ini juga diberikan pengkhususan bagi orang yang mampu. Okay? Antara doa-doa yang boleh kita amalkan untuk mengukuhkan iman dan Islam kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmah analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku keimanan yang sejati dan keyakinan yang tidak disusuli oleh kekufuran, dan berikanlah aku rahmat untuk memperoleh kemuliaan karamahmu di dunia dan di akhirat. Akhir kata, Islam ialah sebuah umpama binaan. Tanpa binaan ini, tanpa tiang ini, perkara ini, Islam ini akan runtuh dalam diri seseorang. Menjaga 5 rukun Islam bermakna kesempurnaan, keteguhan, keutuhan dan keelokan binaan Islam dalam kehidupan kita. Mengabaikan rukun Islam bererti keruntuhan, kehancuran dan kemusnahan Islam dalam diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Itu saja daripada saya. Kita berjumpa lagi di hadis yang lain, di hari yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.